Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau mengikut, biar pintar. Jebat! Jebat! Keluar kau, Jebat! Keluar kau! Aku kalau dapat aku cincang kau. Keluar kau, Jebat! Kalau kau berani, kau keluar sekarang. Jumpa dengan aku face to face. Come on, fight! Come on, keluar! Bang Tua, jemput dah naik dulu. Hari ni pergi kita apa? Mustahil bermain. Kau jangan tukar topik, Jebat! Aku datang dengan semata-mata di atas arahan tapi tak futan. Sultan? Ya, siapa Sultan? Bang Tua, jangan sebut nama Sultan. Sekarang, hamba lah bergelar Sultan. Jebat. Sultan dah menunggu dekat Makleh. Kenapa kau tak datang? Engkau tahu kan, hari ni hari tamu Piala Dunia. Tahun lepas kau dah kalah. Kau tak puas hati? Kau dah tahu kalau kau berani. Siapa yang tak puas hati, Bang Tua? Siapa yang tak puas hati? Ingat lagi tahun sudah. Sekarang ni, kerana Bodek, kerana kipas Sultan, Bang Tua sanggup menyokong Portugal. Dan tak sebelum ini, Bang Tua menyokong Korea Selatan. Aku tahu, aku dengan kau kita sama-sama sokong Korea Selatan kan tu. Tapi kerana Sultan, apa salahnya kita bermain tanah? Apa salahnya? Tapi Bang Tua, kenapa bila dah kalah tahun lepas, kawan-kawannya Brazil tiba-tiba buka baju? Tak gentle lah dengan Sultan tukar baju. Apa ni? Kalau dah maintain pasukan, maintain pasukan. Jangan macam lalang. Jebat. Aku ni berpegang teguh dengan perintah Sultan. Kalau dia nak Brazil, kita Brazil lah. Kalau dia nak Korea Selatan, kita Korea Selatan lah. Sultan Adil, Sultan Kusamba, Sultan Peso, Sultan Kusangga. Kalau Portugal, selagi dia suka Portugal, dengan Bang sekali akan Kusangga. Mentang-mentang ada tameng sari di tangan kau berlagak ni semua. Ini Tameng Sari ni. Ini yang menunjukkan yang penyokong tetap penyokong negara. Takkan tuanku suruh dia tunggu sampai tahun depan, aku takkan lepak tak maklai lagi. Berani kau dengan itu? Ya, berani. Berani kau dengan itu? Berani. Mari kita bertaruh. Tak payah bertaruh. Aku bagi Sultan.